yang kabel-kabel Kabel-kabel tak tidak. lah kan. Dia ada kriteria spesifik kan. Ya, kriteria yang ditetapkan dan staf capai kriteria boleh dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat. Dapat je kriteria, tak ada masalah kan. Betul. Korang jangan buat fitnah Fi Podcast Series. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Zaira, di dalam podcast Special Fi Aidilfitri podcast series dalam bulan-bulan Syawal ni. Masih lagi dalam vibe-vibe raya ni kan, dengan hiasan-hiasan raya kita. Okey, dan hari ini specialnya kita ada seorang tetamu yang walaupun tidak berbaju raya tapi penting peranannya di dalam Fi ni. Kita ada bersama kita Encik Muhammad Fazli bin Jamaluddin, penolong pendaftar di Fi. Okey. Dan Cik Fad, boleh dikenali sebagai Cik Fad, panggilan manja dekat Fi ni. Cik Fad akan bersama kita hari ini untuk berkongsikan tips kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya. Walaupun dalam vibe raya, kerja tu kita masih kena fokus. Naik pangkat tu penting juga, bukan semata-mata untuk pangkat, untuk motivasi kejayaan akademik kita di dalam universiti, terutamanya di UTM dan di Fi. Okay, so let's go straight to the source. Sebelum tu Cik Fad, apa khabar Cik Fad? Selamat Hari Raya, Mazir Batin. Selamat Hari Raya. Okay. Balik raya mana hari tu? Hari tu kebiasaan saban tahun akan balik rumah mertua di Kuantan dan kampung saya di Kota Tinggi Johor. Oh, okey, Kuantan, Kota Tinggi. Jam tak? Alhamdulillah, sebab kita lalu pantai timur daripada Kuantan ke Mersing tu tak jam. Okey lah, not bad dan laluan pantai laut kampung tenang saja. Syoknya. Okey. Okay, tak apa, sekarang too bad lah kita terpaksa kembali bertugas kan, tapi masih lagi dalam vibe raya. So berdasarkan topik kita hari ni Cik Fad, kita selalu dengar macam-macam urban legend lah ada orang katakan. Orang kata macam susahnya nak naik pangkat ni, malas lah nak naik pangkat ni, kena ada kabel lah, you ke? Cuba Cik Fad cerita sikit, apa sebenarnya misconception pasal kenaikan pangkat ni, betul ke semua tu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya nak ucapkan terima kasih pada tim, boleh sebut mungkin tim podcast series yang anjuran Fakulti AI menjemput saya untuk sesi podcast pada hari ini. Jadi berkaitan dengan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat di UTM ni boleh dikatakan kenaikan pangkat yang telah ditetapkan oleh universiti dan telah dipraktiskan sejak dari dulu lagi hingga hari ini, dan tak ada kriteria-kriteria yang berubah sebenarnya. Ada panduannya dan kita perlu ikut, dan yang paling penting staff tu semua staff akademik. Dan hari ini cuma nak highlight juga, hari ini kita nak fokus sebenarnya kenaikan pangkat bagi jawatan Profesor Madya. Jadi mana-mana pensyarah yang dilantik pada dalam kali perkhidmatan adalah sebagai pensyarah kanan. Pensyarah kanan, kalau dulu kita sebelum SSPA kita grade di di S51 ataupun ada setengah tu di S52. Bila SSPA ni akan ke di S13. Jadi untuk kenaikan pangkat Profesor Madya di S14. Jadi sebenarnya doktor tak ada apa-apa orang kata yang tidak tepat tadi tu semua. Kabel-kabel tak lah tidak kan. Dia ada kriteria spesifik kan. Ya, kriteria yang ditetapkan dan staf capai kriteria boleh dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat. Dapat je kriteria, tak ada masalah kan. Betul. Korang jangan buat fitnah Okey, sebenarnya kalau betulkan saya kalau saya salah cepat. Jadi kriteria ni adalah diguna pakai untuk universiti-universiti kerajaan kan. Betul. Universiti awam. Jadi kriteria yang telah ditetapkan oleh KPT dan boleh diguna pakai oleh semua universiti awam, termasuklah kita di UTM dan di Fi ni lah. Betul. Jadi apa sebenarnya, cuba Cik Fad kupas sikit, apa sebenarnya kriteria-kriteria yang diperlukan bagi sahabat-sahabat kita di luar sana faham. Baik, terima kasih. Sebelum saya kupas dengan detail mungkin kepada kriteria kenaikan pangkat Profesor Madya di S54, dan semua pensyarah staf akademik maklum di UTM saban dulu sampai sekarang kita kenal dengan 7P. Kita ada penyelidikan, penerbitan, pengajaran, lagi kita ada penyeliaan, kemudian perundingan Jadi total tu semua top ada 7. Jadi 7P tu kalau staf akademik
perhalusi dan faham tugas masing-masing dengan tugas hakiki, dia ada kaitan juga dengan kenaikan pangkat. Jadi kita pergi terus untuk kenaikan pangkat, kriteria kenaikan pangkat jawatan Profesor Madya di S54. Yang pertama ni di bawah subbidang penyelidikan dan penerbitan. Jadi bila cerita pasal penyelidikan ni, semua pensyarah perlu buat penerbitan. Perlu buat penyelidikan. Penyelidikan ni sebagai PI, penyidik utama, ataupun kita sebagai ahli untuk mendapatkan geran lah. Kita fokus pada penyelidikan. Pensyarah juga dikenali sebagai penyelidik. Jadi penyidik melakukan penyelidikan dan normalnya memang mendapatkan geran. Geran ni perlu capai untuk kriteria kenaikan pangkat di S54, perlu dapatkan 3 geran. Geran ini mestilah sebagai PI. Mesti sebagai PI. Kalau members tak kira. Kemudian amount dia setiap satu tu bernilai 30,000 ke atas setiap satu. Jadi perlu ada 30,000 setiap satu dan perlu ada 3 sebagai PI. Dia tak boleh 10,000 ataupun ni 30,000, ini 30,000. Maknanya ni kira 2 saja. Jadi mesti setiap satu tu 30,000 dan ke atas dan sebagai PI. Itu kriteria yang pertama lah sebagai penyelidik. Kemudian yang kedua, peroleh dana. Okey, peroleh dana ini kalau kita tengok ketiga-tiga geran itu, dan maaf tadi saya nak sebut juga ialah apa, kita tengok juga staf akademik tu dia kategori apa, ST atau SS, Sains Teknologi atau SS. Dia ada pembezaan jugalah dia punya pemberat tu. Jadi kalau ST ni 30,000 bagi geran tadi. Kalau SS minta maaf lah, kawan-kawan yang SS dia rendah sikit, dia 10,000 saja. Lagi senang kalau macam tu. Ya, kan? betul. Excuse. Betul. Okey, kemudian geran tu bila ada 3, kemudian yang kedua tu di bawah kriteria penyelidikan geran tadi, peroleh dana penyelidikan. Jadi dana tu dia perlulah bernilai untuk SS 10,000 yang saya sebut tadi dan ST 30,000, dan jumlah dana pula, jumlah dana keseluruhan. Okey, jumlah dana ni diambil kedua-dua, dijumlahkan semua sebagai PI dan juga sebagai ahli. Yang ni untuk sebagai ahli dan sebagai PI dijumlahkan sekali. Dan kita akan tengok dia kumulatif lah, kita sebut kumulatif. Itu yang pertama, penyelidikan. Kemudian kita pergi kepada aspek penerbitan. Yang ini pun kritikal. Ya. Maaf macam lah. Jadi penyelidikan tu dia tak kisahlah geran dalam ke geran luar ke ada kategori. Bagi untuk Profesor Madya, tak kisah geran dalam dan geran luar. Okey. Tapi kalau untuk kenaikan pangkat jawatan profesor, dia akan lebih fokus yang mesti lagi tas sikit kan, juga pangkat yang lebih tinggi, dia perlukan geran luar dan nilainya pun bertambah. Untuk sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin tak faham apa benda geran dalam dan geran luar tu. So geran dalam tu adalah geran yang diberikan di dalam UTM, dana daripada dalam UTM sendiri, dan geran luar adalah geran daripada industri ataupun daripada agensi di luar sana. Itu bezanya geran dalam dan geran luar. Jadi kalau nak tahu, memanglah tadi kita berbincang kata macam kalau ikut kriteria tak ada masalah, tapi sebenarnya kalau orang kata kerja pensyarah tu senang, goyang kaki, no, kan. Macam ala-ala businessman jugalah, kita kena ada geran, kita kena buat research, kena ada duit, kan, bukan free-free tau y'all. Kita dengar lagi apa kriteria yang Cik Pat nak terangkan. Nak sambut yang Dr. terangkan tadi, pensyarah di research university seperti di UTM ni bukan hanya bertugas sebagai pensyarah. Memang diakui. Pensyarah juga adalah penyelidik, pensyarah dia juga lah seorang penulis, pensyarah juga perunding, melakukan consultation. Jadi back to kita punya subbidang penyelidikan, geran tadi kan, geran dalam, geran luar. Jadi untuk Profesor Madya geran dalam dan sebagai PI. Yang ST tadi dah 30,000 setiap satu, ada kumulatif, ada 3. Dan saya nak highlight juga bagi staf di UTM, mana-mana buat penyelidikan geran perlulah berdaftar dan dimasukkan ke dalam sistem radis. Yang itu saya nak highlightkan juga. Sebab apa? Kalau dia buat geran penyelidikan, dapatkan dana tapi tidak berdaftar dengan radis, jadi pihak UTM sukar sikit lah untuk record dan boleh tak ambil kira lah sebenarnya. Jadi perlu berdaftar dengan radis. Okey, yang kedua kita pergi kepada subbidang penerbitan. Okey, penerbitan ni actually bila pensyarah baru lapor diri di FAI, daripada awal lagi saya pun dah tekankanlah buat penerbitan ini penting. Dalam KPI pensyarah kanan di S51 pun dah ada KPI dah sebenarnya yang mereka kena capai.
Jadi penerbitan ini untuk tips bagi pencara yang berhasrat ataupun ada cita-cita untuk menaik pangkat lebih awal daripada tahun pertama, daripada mula janji daftar sebagai pencara kanan dah kena mula fokus untuk buat penyelidikan dan penerbitan. Jadi penerbitan ini kita akan kepada dua lah kita fokus, dan dia sebenarnya lebih kepada jurnal ataupun artikel, Scopus ataupun WS. Jurnal berindeks, betul. Untuk yang bidang ST 10, kalau bidang SS 7 bagi Scopus, manakala untuk WS tu untuk ST 5, untuk SS 3. Web of Science, WS. Betul. Jadi Scopus tadi perlu ada 10 ST dan juga WS 3. Okey. Okay. Dia lain tau. Lain. Scopus ni indexing yang berbeza dengan WS. So tadi cikgu kata 10 dengan Scopus, 3 WS. So total kalau ikutkan 13 lah. Ke kita boleh redundant. Kalau kata WS tu dia dah index juga kat Scopus, dikira juga ke macam mana? Kalau saya dulunya tidak. Asing lah. Asing. Kena 13 Bila lah mana- kiranya. betul. 13 lah. Setiap Okey. satu. Dan juga berdaftar dalam radis. Okey. Mesti masukkan dalam radis, sebab radis rekod penyelidikan bagi staf akademik di UTM. Dan dia saya fikir direkodkan dengan baiklah dalam sistem radis. So make sure bila you all dah tulis tu, dah ada berjaya publish tu pun bukan mudah dapat publish tu. Jadi kita kena make sure kita record lah kan, masukkan dalam radis. Kalau tak dikira lah, tak dikira dalam kuota 13 tadi tu kan. Dan penerbitan ini apabila buat artikel jurnal Scopus WS, daftar dengan radis, dan maklumat itu perlulah sampai ke peringkat approve. Sama juga dengan geran tadi. Kalau masih lagi kalau geran pending ataupun belum completed, kemudian penerbitan ni waiting for indexing. Tapi selalunya kalau dah waiting tu kita nak tengoklah, kalau terlampau lama mungkin ada isu. Tapi kalau masih baru lagi, kita akan cuba contact dengan pihak library untuk buat pengesahan lah. Mengesahkan staf telah membuat penerbitan tersebut yang telah dimasukkan dalam radis. So maksudnya staff dia dah buat penulisan, kena register dalam radis. Radis tu adalah sistem special UTM untuk penerbitan, dan kena follow up selalu lah, kena check lah. Kan kadang-kadang kita lupa, kita masukkan je, betul kita biar, kita assume, kita sangkakan memang okey dah settle. Tapi kita tengok tak cukup kan. Maksudnya mungkin ada tersekat lah dalam sistem tu kan. Betul. Dan juga penerbitan ni yang saya nak highlight, penerbitan ni saya nak highlight tadi, ialah setakat ni kita universiti dalam kriteria kenaikan pangkat, dia mengambil, kalau boleh janganlah semua co-author. Perlulah juga ada penerbitan artikel jurnal Scopus dan WS ni yang corresponding author ataupun UTM first author. Tapi kalau semua co-author pun saya fikir dia bukan tak boleh, tapi kesarjanaan penulis tersebut dalam, dan kalau boleh juga mestilah dalam bidang kepakaran masing-masing ataupun yang berkaitan bidang. Kita tak naklah kalau bidangnya AI tiba-tiba mesti dalam konteks AI, mungkin macam contohnya Dr. Zaira, AI on informatics. Jadi kenalah seiring juga dia punya bidang kepakaran tadi tu. Tak nak pula tiba-tiba kita buat bidang masakan lah. Masakan tu ada pelik AI, alat AI untuk masak ya. tu lain kan. Itu saya nak highlightkan juga kat situ. Kalau di bidangnya jadi dia tak nak cacah marbah. Jadi pada awal pun yang highlight ialah seseorang pencara, daripada awal dia dah kena determine dia punya niche area, bidang yang dia nak fokus. Jadi sampailah ke perkhidmatan yang terakhir tu, mungkin kalau sampai ada rezeki sampai ke jawatan yang lebih tinggi, ke profesor, bidangnya tetap sama. Dalam bidang yang sama. Okey. Jadi tadi kita dah penyelidikan, geran, kalau tu penerbitan, jurnal artikel, Scopus, kita pergi kepada di bawah penerbitan lagi, berkaitan dengan buku. Jadi sebagai pencara juga penting untuk membuat penulisan buku. Dan buku ni, kalau ada buku karya asli, itu dah dikira satu, dapat markah penuh. Tapi dalam konteks ini kenaikan pangkat, kalau ada pencara dapat membuat penulisan bab dalam buku, ada 4. Dan mesti juga saya sebutkan mestilah dalam bidang.
Bukan buku cerita you all, bukan buku cerita. Bukan buku cerita, bukan buku publication. Saya pernah lihat staff cuba submit permohon calonan ya. Buku yang compilation conference. Yang tu tak. Jadi nak ni buku satu set buku memang betul buku karya asli yang didaftarkan, ada ISBN number. Contohnya ada editor, diterbitkan oleh contohnya penerbit UTM dan back berdaftar dengan Radis. Okey, Radis tu penting. Jadi buku, bab dalam buku. Okay. Bab dalam buku 4 equal to 1 book. Alright. Jadi yang itu penting lah ya. Untuk buku, bab dalam buku. Maknanya untuk kenaikan pangkat memang jelas dinyatakan dalam kriteria, juga perlu menghasilkan buku ataupun bab dalam buku. Okey. Kita dah clear dengan sub bidang penyelidikan dan penerbitan. Now kita pergi pengajaran dan penyelidikan. Okey. Itu yang selalu orang faham lah, pensyarah ni dia mengajar kan, pengajaran. Tapi apa yang penting dalam pengajaran tu yang perlu diisi untuk kenaikan pangkat, kriteria kenaikan pangkat? Baik. Bagi pensyarah yang baru ataupun yang dah senior, saban tahun memang akan diberi beban workload teaching load. Kita panggil teaching load ni beban pengajaran. Jadi setiap tahun akan paling minimum lah di fakulti kita mungkin kita praktis 12 norm kredit mengajar. Jadi kredit mengajar yang terkumpul tu kumulatif dikumpulkan bagi untuk kenaikan pangkat kriteria pengajaran ini dia tengok pada kredit mengajar kumulatif. Okey. Jadi untuk dia yang ni sikit saja. SSST sama saja. Tapi untuk pengalaman yang saya pernah proses pengajaran memang tinggilah. Yang ni nak 30 je. 30 total kumulatif. Sepanjang dia berada di dalam jawatan semasa lah. Betul. Kalau dah 5 tahun tu tak capai 30 tu macam pelik juga tu. Sebab pensyarah baru selalunya dibagi juga adalah major teaching. Jadi teachingnya saya fikir boleh every year maintain 12, 15, 18. Jadi kalau katalah average 12 kredit tu kan, 12 kredit tu lebih kurang dalam 4 mata pelajaran lah. 4 mata pelajaran. 4 kursus 4 kursus. Kan jadi dalam itu 4 kursus tu boleh cover dalam tempoh setahun. Setahun kan? Setahun. Jadi kalau betul-betul diikut dalam tempoh 3 ke 4 tahun dah boleh cover dah. Dah boleh cover pengajaran. Betul. Okey. Jadi yang itu dia tengok pengajaran kredit mengajar. Jadi tidak termasuk pengajaran yang berbayar. Contohnya kalau di fakulti FI mengajar tu yang berdaftar dengan sistem AIMS ada dekat LPPT. Kalau mengajar contohnya kita ada executive diploma yang tu tidak termasuk. Sebab yang tu setahun dapat diberi kita dapat bayaran. Tak cilah nak masuk dalam kriteria kenaikan pangkat kan. Cuma kalau dalam dokumen kenaikan pangkat tu dimasukkan dalam CV tak apa, as record. Okey, kita akan tengok yang itu juga. Yang kedua, penyeliaan. Penyeliaan ni sangat penting bagi seorang pensyarah dan kita melihat ketokohan dan pencapaian rekod lah ya dalam penyeliaan menggraduankan pelajar PhD. Okey. Jadi untuk kenaikan pangkat kriteria yang minimum adalah satu orang pelajar PhD. Seorang je sebagai main supervisor. Manakala boleh disetarakan kalau pensyarah baru selalunya bila lapor diri dia berkhidmat 1-3 tahun dia belum boleh terus menjadi main supervisor. Kena pergi kursus penyeliaan, supervision course kan, ADS 101, 102 sampailah ke remote supervision 104. Kursus-kursus yang membolehkan dia bersedia untuk menyelia pelajar dengan lebih efektif. Jadi yang 1 dengan 2 tu penting. Jadi bila dah boleh menyelia dah jadi boleh menjadi main. Kalau saya betulkan juga kalau saya salah, kalau 1 dengan 2 punya course tu kau dah pergi dah boleh jadi co. Jadi selalu pensyarah yang baru-baru muda ni dia dah boleh jadi co. Jadi kalau boleh grad terus, co tu grad terus 3 sebab nanti boleh setarakan 1 PhD. Kalau kata dia tak dapat jadi main pun tapi dia boleh jadi co-supervisor untuk 3 pelajar, dikira juga disetarakan equal to 1. Macam buku tadi lah 4 chapter equal to 1 book. Kalau dia tak dapat tulis 1 buku dia tulis 4 chapter. Betul. Kan. Tapi walau bagaimanapun bagi pandangan saya, bagi seorang pensyarah, seelok-eloknya juga main tu kena ada. Tapi untuk kenaikan pangkat boleh disetarakan. Tapi kalau dah berkhidmat 5 tahun 6 tahun saya fikir mesti dah ada satu main yang kalau boleh pun dah graduan kan, student kalau GOT kan. Jadi bila PhD sebagai main, kalau sebagai co tu 3, lepaslah kriteria untuk penyeliaan. Tapi dengan syarat telah menggraduankan.
Ayolah. Dan minimum bukti, katalah tahun ke-5, tahun ke-6 ada student dah graduate, mungkin itu je kriteria yang perlu dicapai. Jadi minimum bukti yang kita perlukan adalah surat Senet. Surat Senet, sebab Senet adalah satu kata badan yang tertinggi yang menetapkanlah pengijahan ataupun seorang pelajar tu tamat sebelum konvo kan. Tapi maksudnya pelajar tu perlu pelajar kita lah Encik Pat. Kalau katalah dia ada 3 course supervision tapi pelajar tu merupakan pelajar universiti lain, dikira juga ke Encik Pat? Okey. Kalau yang untuk kita lah kan, sebabkan servis tu perlu berkhidmat kepada universiti, akan lebih dilihat pelajar yang kita serve, pelajar kita. Okay. Untuk yang ada supervision penyelidikan pelajar di luar tu, kalau kita ambil kira pun, tapi ada dalam rekod sebagai CV, kita akan, yang itu selalunya kita akan ulas dalam minit masa-masa peer review lah. Maknanya pencapaiannya dia contribute juga kepada sumbangan kepada pembangunan pelajar. Cuma pelajar tu berikut di universiti lain. Okey, lepas PhD, ada lagi satu yang penting, di mana yang ini sebenarnya di fakulti saya dipahamkan agak sukar. Tapi saya tengok ada juga calon-calon yang mau naik pangkat capai. Dan mungkin ada juga yang lebih. Penyelidikan pelajar MPhil. Master by Research. Iaitu dia memang ditetapkan sebagai kriteria. Wajib. Ini syarat utama, wajib. Okey, perlukan 2 sarjana penyelidikan. So 3 PhD plus 2 sarjana? Betul. Okey. Untuk capai. Cuma bila kita masuk kat dalam markah rekod pencapaian tu, mungkin dia akan selalunya, kalau ada satu, dia akan weightage untuk pengajaran dan penyelidikan tu, dia akan kurang sikit markah kat situ. Ataupun kadang-kadang yang PhD dah ada, PhD kadang-kadang main sebagai 3 ataupun core pun 3 tapi MPhil 1. Dia akan terjejas sikit lah maka pada pengajaran dan penyelidikan. Tapi kalau dia ada 2 solid, boleh dapat markah penuh, lebih lah, boleh markah 100 boleh dapat. Sebab tadi penyelidikan dan penerbitan 100. Nanti akan total, akan kumulatif, akan bagikan kepada sub-sub bidang dengan kriteria. Jadi tadi ulasan tentang pengajaran dan penyelidikan. Kita berpindah kepada sub bidang kriteria kenaikan pangkat Profesor Madya yang ketiga. Yang ketiga ni kepada sanjungan akademik dan kepimpinan akademik. Dia punya nama. Jadi kriteria ni yang pertama ni, kalau profesor tu memang kena keynote tau. Jadi macam Dr. Zaira dah Profesor Madya. Dah berapa tahun Doktor naik pangkat? 5-6 tahun lah kot. lebih daripada 6 tahun, 7 tahun kan. Jadi lebih 5-6 tahun tu dah mungkin sampai masa juga tu untuk mohon ke kenaikan pangkat profesor. Kita kena buat podcast lain nanti. Keynote tu adalah wajib untuk profesor, tapi tidak wajib untuk Profesor Madya. Jadi kita terus kepada dia akan lihat perlukan 2 keahlian sebagai AJK, ahli jawatan kuasa, ataupun kita in English kita panggil komiti lah, committee members, bagi badan profesional antarabangsa sebagai jawatan ahli jawatan kuasa. Dia tak boleh ahli biasa. Dia kena sebagai ahli jawatan kuasa dalam badan profesional antarabangsa. Kena antarabangsa Ya. Dan yang ini juga boleh diambil sebagai ahli jawatan kuasa dalam persidangan. Jadi dalam persidangan kita banyak conference di UTM, kita banyak organize conference yang bertaraf antarabangsa. Cuma nak kena lihat balik conference bertaraf antarabangsa tu dia menepati tak kriteria. Janganlah sebut conference antarabangsa partisipan 30 orang saja. Kemudian daripada 3 negara saja. Ataupun dia akan dilihat lebih detail. Kalau boleh conference yang orang kata prominence lah. Memang keynote-nya, speaker-nya yang well known. Jadi staff tadi dia dilantik sebagai AJK, committee member dalam conference persidangan tersebut. Itu yang banyak selalu staff capai. Sebab kalau yang lain tu sebagai editorial board member agak sukar mungkin kan. Kalau jawatan kuasa profesional, saya pun jarang-jarang dengar. Contohnya mungkin dalam IEEE, badan profesional kan, dia nak capai sebagai ahli jawatan kuasa yang dilantik oleh IEEE tu agak sukar. Yang sukar dicapai. Tapi kalau ada tu satu pencapaian yang tinggi lah, yang kredit kat situ. Yang itu badan profesional antarabangsa nak 2. Kemudian seterusnya 5 AJK, jawatan kuasa peringkat kebangsaan, universiti sebagai AJK.
yang ni saya rasa okey kot, kita memang banyak je AJK task force dekat dalam dan luar UTM ni kan. Tapi nak betulkan sikit, kalau boleh yang task force tu tak nak juga. Task Nak force tu tak committee boleh. member juga kalau Okey, boleh. Nak faham. membuktikan dia lebih kepada bila kesohoran ya. Betul-betul buat kerja lah, task force mungkin sekejap ni kan. Dilantik dan sebagai dalam jawatan kuasa. Jadi dilihat tu kesanjungan akademiknya tu dan kepimpinan akademik. Okey. Pensyarah juga selain dia penyelidik, perunding, mereka juga adalah leader. Sebab dia sebut juga kepimpinan tu, aspek kepimpinan. Jadi mana-mana Salah lebih kurang. betul. Jadi mana-mana pensyarah walaupun baru masuk, tapi kalau telah dilatih. Kalau kita tengoklah jawatan yang paling rendah mungkin mungkin penyelaras akademik. Di situ sebenarnya telah dilantik dalam jawatan kuasa, task force. Sebenarnya dilatih kepimpinannya di situ. Menguruskan sebagai mesyuarat contohnya kan. Jadi kepimpinan punya peranan dan kalau kita sebut aktivitinya semua banyak di situ. Tapi kalau dia dapat dia lead satu-satu ke jawatan kuasa dengan baik dan pencapaiannya luar biasa, dilihat di situ. Okey. Jadi yang tu dah 5 jawatan banyak kuasa juga tu. tu. Yang ni mungkin saya bagi contoh lah, mungkin ada jawatan kuasa eksekutif fakulti. Tapi kalau boleh yang peringkat tu universiti, kebangsaan. Okey. Okay. Kena banyak network dengan orang luar jugalah supaya kita ada peluang untuk memegang jawatan. Bukanlah gila kuasa ni, bukan. Kita ni nak menyumbang, contribute. Jadi memegang jawatan tu bukan nak belagak ke apa tak, tapi kita nak contribute kepada jawatan-jawatan tersebut lah, kepada entiti-entiti tersebut. Baik. Kita teruskan cepat. Seterusnya di bawah sanjungan akademik ni, di bawah kriteria ni yang untuk Profesor Madya, anugerah. Jadi anugerah ni dilihat daripada segi pencapaian staf. Jadi every year kita ada anugerah APC, Perkhidmatan Cemerlang. Itu antara anugerah yang diambil kira. Anugerah-anugerah yang diterima oleh staf dalam aktiviti penyelidikan. Contohnya Inatex, iTex kan, dapat anugerah-anugerah penyelidikan, dapat gold, silver, bronze. Jadi pencapaian dalam akademik dan penyelidikan itu akan dikira sebagai Anugerah ni bukan zaman sekolah je. Tahu kawan-kawan, bila kita dah bekerja, dah masuk universiti ni, bukan nak riak tak, tapi apa sahaja kita punya sumbangan tu diiktiraf, dan itulah yang kita perlu rekodkan dekat dalam kriteria ni supaya dapat dikira untuk kenaikan pangkat. Kita teruskan cepat. betul. Jadi yang anugerah tu juga kalau boleh yang selalu staf dia masukkan dekat dalam CV. Tapi yang ni saya highlightkan lah, sebenarnya tak diambil kira. Contohnya blended learning. Kadang staff calon diisi banyak tapi sebenarnya tak dikira. Jadi kalau blended learning tu diiktiraf sebagai anugerah yang terima, tapi dia individu punya pencapaian yang dan dia pun mudahkan nak capai. Ini kena pengiktirafan yang lebih daripada orang luar, lebih tinggi lah. Ada penilaiannya. Dan ada contohnya kalau selain daripada penilaian, anugerah tu juga dia yang kadang-kadang anugerah ni kalau kita lihat yang dia pergi satu badan yang profesional, yang diiktiraf di luar. Okey. Kemudian kita teruskan kepada sub-bidang yang seterusnya, khidmat kepada universiti dan masyarakat. Ini yang keberapa yang terakhir saya Ini yang ketiga. Tadi kita ada 7. Kita ada sub-bidang ada 4. Yang pertama, ini yang ketiga. Okey. Tadi penyelidikan, kemudian penerbitan kedua, sanjungan akademik yang ketiga. Yang ini kita pergi kepada khidmat masyarakat. Okey, khidmat masyarakat saya nak pun ringkas juga pentadbir akademik. Lantikan universiti. Contohnya dekan, timbalan dekan, pengurus, mana-mana yang surat lantikan universiti daripada governor, itu dikira nak satu jawatan. Jadi memegang satu jawatan pentadbir akademik yang dilantik UTM. Seterusnya jawatan kuasa akademik. Yang ini pun nak 5 jawatan kuasa akademik ataupun khidmat masyarakat. Dan seterusnya resource person untuk khusus latihan. Jadi doktor pernah banyak kan buat kondak latihan di sana sini. Jadi yang itu kita ambil kira sebagai latihan. Dan latihan itu mestilah juga yang menjana pendapatan, income. Jadi kalau dikumpulkan semua ni maklumat ini dicapai dan disubmit untuk permohonan pangkat, boleh dipertimbangkan. Okey, yang last sekali lah perundingan dan jaringan industri. Yang ini sangat dia tak panjang. Dia bukan tak panjang, dia atau-atau. Okey, yang pertama projek perundingan. Jadi kalau ada buat perundingan untuk ini termasuk ahli dan juga kalau sebagai ketua RM50,000. Dan projek mestilah berdaftar dengan ICC atau UTSB, ada nombor vote number. Maknanya buat perundingan tapi duit tu berdaftar di ICC, UTM, duit tu masuk ke UTM, UTM ada bagi
ada potong lah 10% begitu. Jadi kemudian itu maknanya bukan masuk poket sendiri lah, selalu disebut yang dia tak ada nombor vote number. Kemudian atau ada membuat MOU, kolaborasi, perjanjian MOU, MOA dengan pihak luar, pihak universiti, dengan industri. Kemudian kalau ada spin off company. Okey. Ini memang betul-betul jadi businessman lah. Betul, kalau nak jadi businessman. Jadi kriteria-kriteria yang saya sebut tadi ini, mana-mana staff yang kalau dah capai dan boleh mungkin hopefully penjelasan saya dapat bantu untuk memberi penerangan, bolehlah boleh apply lah. Boleh mohon untuk boleh kenaikan hantar lah permohonan untuk kenaikan pangkat kan. Banyak ni. Macam saya cakap tadi, kerja pensyarah bukan kaleng-kaleng. Bukan orang kata pensyarah kangkung lah, goyang kaki lah. Tengok ada 7 piece. Kadang-kadang lebih lagi. Macam sotong kita orang ni. Kan. Tapi insyaAllah dengan ikhlas semuanya dapat disumbangkan dan apply. Dan insyaAllah akan dapat direzekikan kenaikan pangkat lah. Okey Cik Fat, terima kasihlah atas semua penerangan tadi. Dan masa mencemburui kita. Satu je. Silakan cepat. Bagi kenaikan pangkat, semudah staf menyediakan CV mengikut format. Dokumen yang saya nak highlight, dokumen utama adalah CV staf. Dan dengan semua maklumat pencapaian. Hantar tapi CV tak prepare pun tak boleh juga kan. Betul. So kena lengkapkan CV. Okey. Itulah dia panjang penjelasan Cik Fat tadi. Jadi macam kita cakap awal tadi, kita masih lagi dalam vibe raya. Sebelum kita akhiri sesi podcast kita ni, ada tak apa-apa ucapan raya ke ataupun ucapan kepada semua staff-staff FAI yang telah bekerjasama dengan Cik Fat sekian lama kan. Untuk pengetahuan juga, Cik Fat merupakan juga saat-saat di pengakhiran bersama dengan FAI kerana perkhidmatan beliau diperlukan lebih lagi di PTJ lain ataupun pusat-pusat lain di dalam UTM ini. Jadi sebelum tu saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Dan Cik Fat, apa kata-kata terakhir buat kami semua? Bagi kata-kata akhir, sebab hari ini kita kupas tentang kenaikan pangkat. Saya sebenarnya kenaikan pangkat untuk bagi staf akademik ini dia terbuka. Jadi mana-mana staf yang telah mencapai kriteria mengikut OD kenaikan pangkat, amat dialu-alukan untuk mengemukakan CV ke unit PSM dengan pengetahuan ketua jabatan masing-masing untuk submitlah permohonan kenaikan pangkat untuk diproses. Jadi kenaikan pangkat ini dia sebenarnya reward lah untuk diri kita juga dan juga menunjukkan pencapaian kita kepada universiti. Jadi kita ke tahap itu. Dan seterusnya saya nak ucap selamat Hari Raya. Mohon maaf zahir dan batin kepada semua staf di fakulti kesayangan saya. Memang kita sayanglah pada fakulti dan universiti kita kan, sebab kita berkhidmat di sini. Itu saja. Okay, terima kasih banyak-banyak Cik Fat atas semua perkongsian dan ucapan, motivasi untuk semua. Jadi semoga apa yang dikongsikan akan dapat menjadi panduan dan rujukan untuk sahabat-sahabat di dalam FAI, di dalam UTM dan juga terguna pakai untuk sahabat-sahabat di universiti awam yang lain di luar sana. Okey, jadi itu saja kita buat hari ini. Sampai kita jumpa lagi di episod akan datang. Salam AI Aidilfitri. Hai, Assalamualaikum.